Tahukah anda bahawa terdapat 3 kaedah yang terbukti berkesan untuk menghapuskan semut, lalat buah, siput, lintah bulan dan pelbagai jenis serangga yang menyerang pokok buah-buahan serta tanaman anda? Hari ini saya akan tunjukkan langkah demi langkah cara untuk membuat 3 perangkap yang sangat berkesan menggunakan bahan-bahan yang sangat murah dan hampir semua orang ada di rumah. Dengan cara ini, anda boleh hapuskan masalah serangga perosak mi sekaligus. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan kaedah pertama. Kaedah pertama ialah perangkap pelekat yang sangat berkesan untuk semua jenis serangga yang memanjat. Cara ia berfungsi sangat mudah. Apabila semut atau mana-mana serangga pemanjat cuba naik ke pokok buah, mereka akan berdepan dengan halangan ini dan secara automatik akan berpatah balik ke tempat asal mereka. Sebenarnya, semasa kami merakam video ini, seekor semut cuba melaluinya dan seperti yang anda boleh lihat, ia langsung tidak dapat melepasi halangan seperti ini. Jadi, kalau anda nak tahu macam mana nak buat perangkap ini, saya akan terangkan sekarang juga. Perkara pertama yang kita perlukan ialah sekeping cardboard. Dalam kes ini, sebab pokoknya masih muda dan batangnya tak tebal, sekeping kecil pun sudah memadai. Untuk kali ini, saya akan buat satu gelang lebih kurang 8 inci, maksudnya lebih kurang 20 cm. Tapi supaya hasilnya betul-betul tepat, kita akan guna satu helah kecil. Senang je, kita ikat pen penanda pada pemutar skru dengan seutas dawai. Dengan cara ini, kita boleh gunakannya macam jangka lukis dan tandakan bulakan yang sempurna. Kalau pokok anda lebih besar, cuma besarkan saja diameter gelang tu. Bila dah siap ditanda, ambil gunting dan mula gunting ikut cara macam ni. Sekarang, kita akan buat satu potongan dari tepi sampai ke tengah gelang. Potongan ni akan membolehkan kita buka dan letakkan gelang tu dengan mudah di pangkal batang pokok. Selain tu, kalau perlu, kita juga boleh buat satu atau beberapa potongan kecil di tengah supaya cincin tu boleh muat elok ikut ketebalan batang pokok. Bila cincin dah dipasang dan betul-betul muat pada batang pokok, sekaranglah masanya untuk buat penghalang pelekat. Untuk itu, kita akan guna gam khas untuk tikus. Jenis gam ni memang direka untuk tahan keadaan luar, jadi ia memang tahan kelembapan dan hujan dengan baik. Selain tu, awak boleh guna tanpa risau sebab ia tak merosakkan pokok buah. Sekarang, kita cuma sapukan satu jalur gam yang berterusan mengelilingi seluruh cincin tu. Lebar lebih kurang setengah inci pun dah cukup sangat. Yang penting, penghalang tu mesti betul-betul tertutup supaya serangga tak jumpa mana-mana ruang untuk lepas. Penjagaannya pun sangat mudah. Sekali-sekala elok juga periksa supaya penghalang tu masih bersih. Lama-kelamaan, mungkin akan terkumpul habuk, daun atau apa-apa saja yang akhirnya jadi jambatan dan membolehkan serangga melaluinya. Kalau jadi macam tu, kita cuma perlu buang kotoran tu dan perangkap akan berfungsi seperti biasa semula. Penting juga untuk pastikan tak ada rumput liar tumbuh di sekeliling cincin tu sebab ia boleh jadi jambatan untuk semut naik ke pokok tanpa perlu lalu penghalang pelekat. Kalau nampak ada, buang saja. Dah siap? Mulai sekarang, bila semut atau mana-mana serangga pemanjat cuba nak naik ke pokok buah kita, mereka akan jumpa penghalang ni dan takkan dapat sampai ke pokok. Dengan cara ni, kita boleh elakkan pokok buah kita dikuasai serangga dan mengurangkan risiko serangan perosak lain. Tapi, mestilah perangkap ni memang berkesan sangat untuk serangga yang memanjat. Sekarang, macam mana pula dengan serangga yang boleh terbang? Yang jenis datang terus ke pokok buah kita tanpa perlu panjat batang pokok. Untuk mereka pun ada juga perangkap yang sangat mudah dan amat berkesan. Dan itulah yang kita akan tengok lepas ni. Kaedah kedua ni ialah perangkap yang sangat berkesan untuk tangkap lalat buah dan banyak lagi serangga terbang yang boleh rosakkan pokok buah kita. Cara ia berfungsi memang sangat mudah. Kita akan sediakan campuran berasaskan cuka, wine dan gula yang mengeluarkan bau sangat kuat dan sangat menarik untuk jenis serangga macam ni. Bila mereka kesan bau tu, mereka akan datang ke botol sebab ingat dah jumpa sumber makanan atau tempat nak makan. Bila dah berjaya masuk melalui lubang-lubang kecil tu, memang susah untuk mereka cari jalan keluar semula dan akhirnya terperangkap dalam botol tu. Sebenarnya, perangkap ni bukan saja sangat berkesan untuk lalat buah,
tapi juga boleh tangkap banyak serangga kecil yang terbang. Jadi, ia memang banyak mengurangkan kerosakan yang boleh berlaku pada pokok buah kita. Jadi, kalau anda nak tahu macam mana nak buat, saya akan terangkan sekarang juga. Perkara pertama yang kita perlukan ialah sebotol plastik. Untuk kali ini, saya akan guna botol 1,5 liter. Tapi anda juga boleh guna botol suku gallon atau mana-mana botol yang saiznya lebih kurang sama. Langkah pertama, kita akan isi lebih kurang suku botol dengan cuka wine dan tambah 1 sudu besar gula. Seterusnya, di atas paras cecair itu, kita akan buat beberapa lubang dengan diameter lebih kurang 3 atau 4 mm. Maksudnya lebih kurang 1/8 inci. Penting untuk pastikan lubang itu tidak terlalu besar sebab tujuan kita adalah untuk memudahkan serangga kecil seperti lalat buah dan serangga terbang lain yang serupa masuk. Bila semuanya dah siap, sekarang masa untuk letakkan perangkap ini. Untuk itu, kita cuma perlukan tali atau benang dan gantung di kawasan yang sudah ada buah atau di mana pokok baru mula berbuah. Sebaiknya, gantung perangkap ini menghadap ke arah matahari terbit. Dengan cara ini, kandungan di dalamnya akan sedikit panas sejak awal pagi dan akan mengeluarkan bau buah masak dengan lebih kuat yang akan menarik lalat buah dan banyak lagi serangga terbang lain. Dengan cara ini juga, kita dapat meningkatkan lagi keberkesanan perangkap ini. Cara nak gantung pun sangat mudah. Cuma perlu masukkan tali melalui leher botol, ikat pada dahan pokok dan pastikan ia tergantung dengan kukuh. Dah siap, perangkap pun dah mula berfungsi. Selepas beberapa hari, kita boleh nampak serangga mula masuk ke dalamnya. Seperti yang anda boleh lihat, keberkesanan perangkap ini memang sangat tinggi. Selain itu, dengan membuat lubang yang kecil, kita dapat mengelakkan lebah atau serangga penda bunga lain yang lebih besar daripada masuk. Jadi, perangkap ini akan menangkap lalat buah dan serangga terbang lain yang serupa sahaja. Dengan cara ni, kebanyakan buah yang kita ada akan terlindung daripada gigitan lalat buah dan banyak lagi serangga terbang yang menyusahkan. Tapi masih ada satu lagi perosak yang sangat biasa di mana-mana kebun atau taman, siput dan lintah. Mereka ni nampak macam tak ada, tapi bila kita tak jangka, tiba-tiba muncul. Dan dalam satu malam saja boleh memusnahkan pucuk, daun malah buah-buahan sekalipun. Untuk mereka juga, ada satu perangkap yang sangat mudah dan amat berkesan menggunakan tanah diatom. Dan cara nak gunakannya pun sangat mudah. Cuma ambil segenggam tanah di atom dan taburkan. Buat satu lingkaran berterusan di sekeliling pangkal pokok. Kita boleh buat cara ini sama ada dalam pasu ataupun terus di atas tanah. Yang penting, jangan ada ruang kosong sebab mana-mana ruang kecil pun akan digunakan oleh siput, lintah atau serangga lain untuk masuk ke pokok buah. Dan kenapa perangkap ini sangat berkesan? Sebab bahan ini terdiri daripada alga mikroskopik yang telah menjadi fosil dengan tekstur yang sangat kasar. Bila siput atau lintah bersentuhan dengannya, permukaan itu sangat tidak selesa untuk mereka dan akhirnya mereka akan berpatah balik sebelum melintasi penghalang itu. Sebenarnya, produk ini dah lama digunakan, bukan sahaja untuk lawan siput dan lintah, tapi juga untuk serangga lain yang suka memanjat. Satu-satunya kekurangan kaedah ini ialah bila hujan atau lembap, keberkesanannya akan berkurang dengan ketara. Sebab itu, selepas beberapa hari hujan atau bila kita nampak penghalang itu dah hilang, kita cuma perlu sapu semula sedikit dan perbaharui lapisan tersebut. Macam yang awak nampak, penyelenggaraannya sangat mudah dan ia akan membolehkan kita melindungi pokok buah-buahan sepanjang musim. Jadi, itu saja untuk video hari ini. Seperti awak dah tengok, ini 3 kaedah yang sangat mudah tapi juga sangat berkesan. Sekarang giliran awak pula untuk cuba dan lihat hasilnya pada pokok buah-buahan sendiri. Kalau awak suka video ni, jangan lupa tekan suka, langgan saluran dan kita jumpa lagi di video seterusnya.